Lepas tu lagi hak paling kena rebut juga hak hamba umum. Bila Jumaat, bila hamba umum? Hak Jumaat baru ni deh. Berkait dengan nak buat gawe dia benda, buat teduh, buat oning kau gawe dia. Di dataran tempat kita buka puasa sama-sama. Nak buat neduh situ tu. Kena rebut dah. Belanja banyak juga tu. Dalam lebih kurang 150,000 juga. Lepas tu pitih duduk mana? Pitih dalam poket fuak kita lah. Kita pakat bui, hak tu bui, hak ni bui, hak. Jadi, lah kalau dah cukup pitih tu boleh buat lah. Tak payah nyewa kemah dah kita pas ni. Jadi kita buat binaan kekal situ jadi wakaf jariah. Maka pahala berterusan situ. Kita buat program Maidatul Rahman. Kita buat program kemasyarakatan situ. Macam-macam kita boleh buat situ. Maka tu pahala kekal kepada kita semua sebenarnya. Rebutlah dalam bulan Ramadan ni kalau boleh. Dalam bulan Ramadan ini. Bagi atas nama mak kita, ayah kita, diri kita sendiri. Supaya dia jadi wakaf jariah untuk diri kita seisi keluarga. Kena kemah gitu dah. Tu hak bahagia sedekah sunat dia panggil dah. Sedekah sunat. Jadi terlanjur hamba cerita dah hak sedekah sunat. Hak tu hak masjid kita sini. Hak hamba cerita juga hak akan buat depan rumah hamba ni. Depan rumah hamba ada tanah wakaf, hak kita gezek dah jadi tanah wakaf, akan jadi sebuah masjid situ juga pas ni. Masjid tu masjid iktikaf lah, bukan masjid mungkin lagu ni. Masjid tu masjid iktikaf. Jadi hamba tengah usaha ke beres belaka dah berkaitan dengan wakaf. Lepas tu tengah submit permohonan nak bina masjid. Jadi insya-Allah masjid situ taklah besar mana, dalam lebih kurang 300,000 harga masjid lebih kurang. Anggaran belanjanya banyak tu lah 300,000. Tak besar. Taklah sebetan ni sebesar ni banyak ni juta ni. Jadi dalam lebih kurang 300,000 harga. Nilai lebih kurang lah asasnya lagu tu. Jadi akan dibuat situ untuk solat 5 waktu dan kelas-kelas pengajian pagi petang lah sebagai mini pondok situ. Jadi siapa-siapa berhajat juga untuk nak wakaf jariah, untuk bina masjid lah. Kerana sabit dalam hadis Nabi, siapa-siapa bina masjid di dunia ni, Allah Ta'ala bina rumah kepada dia, bina mahligai kepada dia dalam syurga nanti. Sebab tu kena kemah buat kita. Kalau boleh biar kita bunyi je ruai-ruai lagu ni, wakaf jariah lagu ni, melibatkan bina masjid, melibatkan wakaf jariah lagu ni, bui selalu. Jangan tangguh-tangguh masa. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Jadi siapa-siapa hak berhajat nak wakaf jariah pembinaan masjid hamba sebut saat ni tu, boleh jumpa hamba bila-bila masa dah. Bila-bila masa. Cumanya semolek-moleknya jangan tunggu habis Ramadan lah. Rebut hak dalam bulan Ramadan ni. Lepas bulan Ramadan ni kalau nak bui pula tu tak ada masalah. Cuma hak dalam bulan Ramadan ni kalau boleh rebut peluang.